Dia memang macam tu. Jadi saya gegar kat sini agak-agak adalah action. Kita tengok dalam seminggu ni. Kalau rasa tak bunyi juga, saya tak tahu kalau dia datang serang saya ke apa, saya tak tahu lah kan. Dia orang seronok je. Dia memang macam tu. Dia macam seronok kan daripada dulu lagi. Korang tengok memang kan dia punya keseronokan tu ada dulu lagi kan. Dah kaya lupa anak. Bukan, tak kaya pun dulu biasa-biasa je. Saya yang tanggung anak. Saya tanggung anak. Anak duduk dengan saya tanggung. Sekarang bila dah kaya tu, saya minta sikit untuk anak. Apalah salahnya. Bukan minta banyak, sikit je. Kalau pergi jalan-jalan, ajaklah anak-anak saya sekali. Sebab saya tanya baby, apa-apa tak ajak ke? Tak apalah, baby kan sekolah. Baik anak saya tu. Dia orang sekarang buat majlis, saya tak ada pun tak apa. Dah tak ada kepentingan dah. Sebab dia orang dah kaya. Dia orang kan ada grup meniaga tu kan. Saya tak ada pun tak apa, tak function dah. Dia tak penting dah saya. Tak peduli pun. Kalau saya tak ada pun, orang tetap support dia orang pun. Memang tak ada masalah pun. Jadi tak payahlah korang harap saya berada di majlis dia orang. Memang dia orang tak jemput pun. Memang tak ada pun. Kalau boleh tak payahlah. Tak payah pun tak apa. Saya tak nak datang dah pun. Biarlah saya urus sendiri anak-anak saya. Tapi saya babitkan Noman. Sebab Noman tu bapak dia. Kenapa akak tak direct WhatsApp? Kenapa akak tak direct WhatsApp? Apa soalan ni? Kan aku dah update dari kat situ. Aku dah update saya cakap depan mata pun dia tak layan. Sebab ni kot Abby tak bagi masa suami. Terima kasih. Bukan. Saya memang, kalau boleh jangan ambil lah suami orang tu. Supaya tak payah share-share. Tak payah nak nyorok hidup tu. Kan boleh je ada suami sendiri. Kenapa nak share-share? Kecoh di media sosial apabila pelakon popular Abby Abadi akhirnya tampil bersuara mengenai isu nafkah yang didakwa masih tertunggak daripada bekas suami Norman Hakim. Menurut Abby, Norman dilihat sangat santai bersama keluarga barunya dan memilih untuk berdiam diri sejak isu panas melibatkan Marissa yang didakwa telah bernikah di Thailand dengan lelaki berstatus suami orang mula tular. Abby turut meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan anak perempuannya itu dan sedih melihat keadaannya yang terpaksa menyorok suami daripada perhatian umum di media sosial. Baru-baru ini, Abby dilihat meletus di media sosial setelah sekian lama memendam rasa terhadap bekas suaminya dan juga menantunya, Aslam. Kesakitan kita lah, dia ubat sapu luar. Kalau dulu kita ada Vicks, ada minyak angin kan, kita sapu kat hidung ke apa kan, kalau kita sakit kan. Lajunya komen, macam mana saya nak baca? Kak Abby tuntut lah. Kak Abby rindu zaman apa. Okey, terima kasih. Kalau kita sakit anxiety, sakit kepala, sakit perut tu semua, ini semua ubat sapu. Ni macam pengganti Vicks, pengganti minyak angin. Tapi ni aroma therapy roller ni, 60 ml ni, dia memang boleh sapu dekat seluruh badan. Dia berangin sejuk. Yang paling best dia ada habatus sauda. Ubat segala penyakit kecuali mati. Tolong beli. Cepat. Saya 60,000 mata memandang ni, 6,000 beli pun jadilah. Dia memang macam tu. Jadi saya gegar kat sini agak-agak adalah action. Kita tengok dalam seminggu ni. Kalau rasa tak bunyi juga, saya tak tahu kalau dia datang serang saya ke apa, saya tak tahu lah kan. Dia orang seronok je. Dia memang macam tu. Dia macam seronok kan daripada dulu lagi. Korang tengok memang kan dia punya keseronokan tu ada dulu lagi kan. Aromaterapi tadi dia bau peppermint, dia bau macam peppermint, macam minyak kayu putih, berangin sejuk. Kenapa korang gelak-gelak? Kak Abby Sansun tu nak ke? Elit tampil di sini, saya tinda ni. Dia memang biasa dah. Memang apa jadi pun, apa pun memang seronok hidup dia. Terima kasih, semoga Allah mudahkan. Dia orang suka macam ni. Tak apa pun yang seronok-seronok tu tak apalah. Tapi apa yang patut buat-buatlah. Boleh, tak ada masalah. Dia memang, dia orang nampak tak. Boleh pakai yang mengandung ke, yang beranak ke, yang apa, semua boleh pakai lah, tak ada masalah, tak ada pantang. Tak ada, tak waterproof. Dia water base. Dah kaya lupa anak. Bukan, tak kaya pun dulu biasa-biasa je. Saya yang tanggung anak. Saya tanggung anak. Anak duduk dengan saya tanggung. Sekarang bila dah kaya tu, saya minta sikit untuk anak. Apalah salahnya. Bukan minta banyak, sikit je. Kalau pergi jalan-jalan, ajaklah anak-anak saya sekali. Sebab saya tanya baby, apa-apa tak ajak ke? Tak apalah, baby kan sekolah. Baik anak saya tu. Dia tak ada persangka buruk pun. Dia cakap tak ajak ke? Tak ajak. Tak apalah, baby kan sekolah. Macam tu. Apalah salahnya, flower. Blusher pakai kat pipi. Tapi blusher dah habis kot. Kejap Blusher dah habis. Blusher bukan blusher saya tau. Blusher tu saya jual. Adalah. Ada lagi ke? Blusher saya dah habis sebenarnya. Kejap. Kejap
Sejak saya call. Terima kasih tau bersama dengan saya. Toman kena diam. Baby bagus macam KB, kesian. Baby stay. Tak, anak-anak semua stay dengan saya lah. Jangan tanya. Anak-anak saya semua dengan saya. Cuma sekarang ni Marissa lah tak ada dengan saya. Anak-anak saya daripada kecil ditinggalkan dengan saya. Ditinggalkan dengan saya. Dia tak heran pun nak jaga. Makin memang tak heran nak jaga anak daripada dulu pun. Memang tak heran. Faham tak perkataan tak heran? Kita jumpa je kat luar tu je lah. Jumpa kat luar. Macam orang luar. Saya yang jaga anak-anak saya. Jadi jangan tanya dia orang duduk mana. Dia orang memang duduk dengan saya. Sekejap saya nak ada benda penting nak cakap dengan suami je. Ya, Kak Abby tak kena dekat. Assalamualaikum, memang tak heran. Dia jaga, kita jumpa kat luar lah. Hello? Ya, nak tanya blusher tinggal berapa? Cuba tengok blusher dulu. Nak tengok sebab saya nak update ni. Kan nanti orang beli tak ada pula. Oh, mana tak boleh agak lah. Oh, lama. Macam mana dia? Saya tutup je lah. Okey. Blusher, sorry. Blusher dah habis lah. Sorry. Blusher dah habis. Alamak. Korang jangan beli blusher. Blusher dah habis. Korang jangan beli blusher. Blusher dah habis. Korang jangan beli blusher tau. Blusher dah habis. Alamak. Macam mana? Jangan beli blusher. Blusher dah habis. Terima kasih yang bersama dengan saya kat sini. Lantak lah Malaysia. Lantak lah. Buat masa ni saya lantak lah. Siapa-siapa yang macam anak-anak kan saya dah besar kan. Kalau macam contoh anak-anak saya yang dah besar, yang ada kaki, cuma sekarang ni baby lah. Baby yang masih depends pada saya. Macam Danish pun semua dah kerja, dah ada duit, sombong jugalah. Tapi tak apalah. Masing-masing dah ada hati. Masing-masing dah ada hati pula. Masing-masing kalau siapa yang dah boleh berdikari, ada atas kaki sendiri, silakanlah. Boleh je. KB view ramai netizen. Tudung beli mana first time? Sekarang beli toner pad dengan sunscreen saya. Beli toner pad dengan sunscreen. Apa ni? Aku geram sekarang ni. Habis tu Kak Ibi selalu akak share diorang sama raikan birthday. Birthday apa salahnya? Sambut birthday tak ada apa. Pada saya tak apa. Saya memang baik pun. Baik je sebelum ni baik. Sambut birthday sama-sama lah. Kalau misal kata kalau dulu-dulu sebelum ni, kalau birthday anak saya buat. Kalau birthday anak dia buat lah. Cuma dalam setahun ni bila diorang kaya sikit, birthday dia ni itulah tak function kan? Tak function. Nanti saya beli blusher kat dia. Dah jangan beli dah blusher. Blusher dah habis tau. Saya takut saya salah, saya tak update tu. Nanti korang tak dapat, nanti korang kena sabar. Okey. Jangan beli blusher. Blusher dalam hari Khamis nanti kalau ada baru saya masuk balik. Dulu anak-anak saya kalau dulu-dululah daripada tahun lepas semua kalau anak saya bayar. Anak saya Dennis Zania baby kalau anak dia bayar macam tulah. Cuma kadang-kadang ada juga yang anak yang besar-besar tu ada juga majlis yang diorang bayar. Bila diorang dah kaya tu bila buat majlis tu saya suruh bayar, diorang bayar lah. Diorang tolong bayar. Itu lain, itu tajuk lain. Kalau makan-makan kat luar ada juga hari-hari saya bayar, ada juga hari-hari diorang bayar. Itu kan lain. Itu kan tak ada kena-mena. Idea baru ni diorang sekarang buat majlis, saya tak ada pun tak apa. Dah tak ada kepentingan dah sebab diorang dah kaya. Diorang kan ada grup meniaga tu kan. Saya tak ada pun tak apa, tak function dah. Dah tak penting dah saya, tak peduli pun. Kalau saya tak ada pun orang tetap support diorang pun memang tak ada masalah pun, tak ada kait dengan saya pun. Sebab anak-anak pun dah besar, diorang pun tak heran pun. Terima kasih. Terima kasih tau. Terima kasih yang bersama dengan saya. Jadi tak payahlah korang harap saya berada di majlis diorang. Memang diorang tak jemput pun. Memang tak ada pun. Kalau boleh tak payahlah. Tak payah pun tak apa. Saya tak nak datang dah pun. Kak Abby promote barang. Ya, tengah promote ni. Taklah sombong. Tak tahu nak cakap. Sekejap WhatsApp audio. Hello? Dah pakai muka jadi lembut kan? Betul. Terima kasih. Siapa okey? Bagi rezeki, share rezeki saya dengan anak-anak. Anak saya ramai. Anak suami saya ada 3. Anak suami sekarang ni ada 3. Anak saya yang kita jaga anak susuan tu, itu saya risau juga untuk masa depan diorang. Saya ada beli ada 3. Yang anak-anak sekarang dah besar lah. Dah besar, ada 3. Cuma baby tu lah masih belajar, 17. Terima kasih yang bersama dengan saya kat sini. Itulah pasalnya. Memang hati itu saya tak tahulah dia hati macam mana kan. Tapi maknanya korang jangan suruh saya mengadu kat dia.
saya tak ada keperluan. Sebab takkan merubah apa-apa. Kalau saya cakap direct pun susah, kalau cakap kat dia pun sama je. Adalah benda yang membuatkan saya rasa macam tak ada sebab untuk saya nak kena mengadu kat dia. Tak ada sebab. Sebab saya susah pun tak ada siapa tolong pun. Saya okey je dengan Meme. Okey lah. Saya okey. Kalau keluar sama-sama, bayar makan sama-sama, kadang-kadang saya bayar, kadang-kadang dia bayar, okey. Saya baik je. Meme tu baik je dengan saya. Tapi tadi ada yang cakap suruh saya cerita masalah saya kat dia. Buat apa? Kalau saya boleh cerita kat dia, dah lama dah selesai. Kalau dia boleh cakap kat Norma untuk selesaikan, untuk bagi tahu bayarlah. Benda tu dah selesai. Tapi masalah kan tak selesai. Sekarang ni 30. Dalam minggu ni, hari Rabu atau hari Khamis, dia akan siap yang 60 keping punya. Habislah kali ni senang. Kak Abby jangan bagi muka. Suruh dia bayar je, jangan mak tahu. Saya untuk minta untuk anak-anak saya je. Suruh dia bayar, jangan Kak Abby. Sekolah anak tak nak share ke apa? Share, sekolah share lah tu. Belum tahu lagi. Saya belum dapat hidayah lagi nak letak 60 keping tu berapa. Harga. Akak ibu yang kuat, terima kasih bersama dengan saya kat sini tau. Suruh je. Bukan dah tak function, dia memang macam tu lah dia. Kalau hal anak-anak saya, jangan libatkan dia lah. Janganlah libat, sebab saya pun tak nak susahkan dia. Buat apa saya susahkan dia? Biarlah saya uruskan sendiri anak-anak dia, anak-anak saya. Biarlah saya urus sendiri anak-anak saya. Tapi saya babitkan Noman sebab Noman tu bapak dia. Memanglah sebab bukan anak dia kan. Tak payahlah korang suruh mengadu kat dia. Yang bagi idea pun yang pelik-pelik, aneh-aneh je korang ni. Tak tahu dia pakai apa. Saya pun tak nampak dia pakai apa. Tapi saya tahu dia beli kereta besar je. Dia beli kereta baru. Tapi jenis apa saya tak tahu. Tak tengok pun. Terima kasih tau. Ya ke? Lambu ke? Dah asyat lah. Serius lah. Saya pakai glowing sunscreen. So sunscreen saya ni, dia glowing sunscreen. Dia ada SPF 50. Dia ada moisturizer. Kan saya bagi tahu tadi, kalau pakai dua ni aja dah cantik dah. Korang dah tak payah pakai moisturizer, dah tak payah pakai serum. Tapi kalau nak pakai pun boleh. Dahsyat lah. Saya pun tak tahulah dia pakai apa. Tapi dahsyat lah. Water base. Sunscreen saya water base. Dia senang untuk cuci, senang untuk bersihkan balik, untuk bersiap. Tak faham lah perkataan clock pause tu untuk apa. Dia dah menyuruh. Toner pack ada berapa pack? 30. Yang sekarang ni untuk permulaan ni kan, saya memang baru meniaga tu. Saya jual 30 keping. Yang ini 30 ml. So pakai dua-dua ni, dia mudahkan urusan kita bersiap lah. Macam saya pakai ni lah, bersiap. Tapi kalau awak nak solat, contoh nak solat kan, okay, saya kejap lagi nak end live dah. Saya kena end live tau. Dia dah menyunjuk. Kan bila dah mudah korang dah mudah bersiap ni. Sorry saya buka spek, saya nak tunjuk cara mudah bersiap, cara mudah nak bersihkan balik. Saya lepas ni saya cuci ni, nak tunjuk korang pakai dua ni untuk bersiap nak keluar rumah, nak pergi kerja, cikgu ke peniaga ke siapalah yang bersiap mudah macam saya ni. Nampak tu elok kulit kan. So kalau korang nak bersihkan balik, pakai tisu basah biasa je. Ni tisu basah baby je saya ambil ni. Tisu basah baby ataupun apa tisu basah yang korang beli dekat Guardian ke Watson ke. Korang tarik aja dia hilang. Tengok yang saya pakai ni nampak macam base makeup, nampak macam ada bedak foundation kan. Tapi tarik je dia hilang. Sebab mudah urusan nak bersiap tu. Sebab mudah urusan nak bersihkan tu, pasal senang nak solat. Tengok Saya lepas ni nak kena end live dah tau. Saya ada kerja lain nak buat. Saya kena end live dulu. Awak sabar awak Saya nak kena end live dulu. Nanti saya sambung tau. Saya minta maaf lah. Memang minta maaf. Korang jangan tanya bukan. Nanti saya terjawab. Lepas tu jadi tajuk berita, saya juga yang kena. Sekarang saya cuma tak ada. Saya dah move on lama dah. Benda dah lama. Saya cuma nak minta diorang share sikit je. Nak minta Norman share sikit je rezeki dengan anak-anak saya. Kalau saya tak bunyi, anak-anak saya tak dapat apa. Anak-anak saya tak reti nak minta duit bapak dia. Tak reti. Sebab daripada dulu pun tak pernah minta duit bapak dia.
Raya kot dapatlah 300 macam tu kot. 300 ke 500 tak tahulah, berdosa pula saya main sebut sebab saya tak pernah minta apa, saya tak pernah tengok pun duit raya dia bagi kan. Tapi nak cerita ni mudah je bersihkan ni, nampak tu. Nampak tu, bersih, mudah nak bersihkan untuk kita solat. Nampak tu, senang kan? Acik-acik, kakak-kakak, adik-adik yang saya sayang, kerana Allah, marah-marah juga tapi solat jaga. Susah macam mana pun, apa keadaan sekalipun, solat jaga, okey? Korang jangan buat cerita, jangan tu update bukan kat tweet tu tau. Cakap saya macam-macam, jangan tau. Saya cuma nakkan nafkah yang ada, nafkah yang tertunggak, dia share rezeki yang dia banyak tu, dia share sikit dengan anak saya. Anak dia juga. Bukan anak jiran. Anak dia juga. Kan? Saya nak end live dah tau. Saya ada benda lain nak kena buat. Korang kalau nak beli je. Kalau saya tak ada kat showcase, support saya. Tengok tu, saya dah hilangkan. Kalau siapa-siapa yang nak beli, boleh tengok dekat beg kuning saya. Okay, saya nak kena end live dah. Saya ada kerja lain nak kena buat. Alhamdulillah. Tak sangka. Okay. I love you tau. Saya minta maaf sangat-sangat. Tak ada whitecast, tak ada. Macam mana saya nak baca laju sangat? Sikit-sikit keluar isi hati. Tak ada. Saya insya-Allah doakan yang lagi baik untuk anak-anak saya. Saya cuma nak dia share sikit rezeki yang dia ada tu untuk anak-anak saya. Jadi kalau saya minta saja macam tu suruh bagi, takkanlah seorang 2,000 susah nak dapat. Jadi saya claim dengan nafkah yang tertunggak. Itu je lah. Tak boleh baca lah kenapa toner. Nanti toner tu pakai dengan sunscreen, skincare je. Boleh je, tak ada masalah. Tak ada pantang, dia tak ada bahan bahaya, dia lulus KKM. Saya ada urusan nak jumpa orang lain sekejap. Nanti saya sambung balik, okey? Saya sambung balik kejap-kejap lagi, saya sambung balik. Saya sambung kat office pula. Kenapa akak tak direct WhatsApp? Kenapa akak tak direct WhatsApp? Apa soalan ni? Kan aku dah update dari kat situ. Aku dah update apa, saya cakap depan mata pun dia tak layan. Diam lah. Okay, saya minta diri dulu lah. Minta maaf sana dengan saya. Terima kasih tau. Sebab ni kot Abby tak bagi masa ambil suami orang. Terima kasih. Bukan saya memang, kalau boleh jangan ambil lah suami orang tu sebab supaya tak payah share-share, tak payah nak nyorok hidup tu. Kan boleh je ada suami sendiri, kenapa nak share-share? Terima kasih tau. Siapa-siapa yang nak beli boleh tengok dekat kalau saya keluar live, sambung dekat saya punya tu. Minta diri dulu. Terima kasih tau. Terpaksa end live, nanti saya sambung balik tau. Macam mana nak baca komen lama jauh sangat. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.